Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak ayam wangge ala nasi ganja. Takut nyebut-nyebut. Okey, ini yang pertama sekali ayam dah. Apa-apa pun kalau kita nak masak tu ayam tu mesti ada lah. Kalau tidak tak jadilah ayam wangge kita ni. Ayam ni kita nak perap dia bersama dengan cili 2 atau 3 sudu. Suka hatilah. Kalau kita suka pedas tu memang kita kena bubuh banyak lah. Tapi kalau di rumah kita tu ada anak-anak tu, mungkin kita tak payah pedas-pedas sangat lah. Kemudian kunyit. Dan terakhir sekali, apa dia? Garam mesti ada lah. Kalau tak ada garam, tak sedap lah. Okey, kita perap dia selama 10 minit. Lupa juga sedikit tepung jagung. Sedikit je, tak payah banyak-banyak. Okey, sedikit tepung jagung. Okey, kalau yang berhampiran dengan Ipoh tu, memanglah ayam wangge ni ada dekat sana tu. Ada restoran tu, ayam wangge. Makan bersama dengan nasi ganja. Tapi kalau kita yang duduk di kawasan-kawasan lain ni, macam mana pula nak makan? Jadi apa kata, mainlah kita belajar buat. Walaupun tak sama dengan apa yang mereka buat tu, tapi sekurang-kurangnya adalah ayam wangge kita cuba. Ni okey. Kita dah perap dia ni, biar dia seketika ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan minyak kita cukup panas lah. Tunggu sekejap. Pastikan minyak kita panas. Okay. Ayam wangge ni kan, kita nak masak dia 3 suku je. Jangan terlampau garing. Dia tak nak garing-garing sangat. Sikit lagi kita boleh angkat sebab dia dah macam brown begitu. Kalau kita angkat, boleh angkat dah ni. Angkat dah. Alah, selalunya kalau kita masak menu-menu yang lain pun, ayam ni kita tak boleh lah goreng dia sampai garing. 3/4 gitu je kita angkat dah. Okay, sementara kita tunggu ayam wangge kita ni masak, jadi kita buat bahan-bahan kisar dia dahulu. Pertama sekali, bawang besar. Dia memang guna bawang banyak ni. Bawang besar dalam 2 biji. Semua kita ambil. Dia ada rasa sikit. Dia punya rempah ratus dia tu. Potong. Sekali kita nak kisar. 2 biji. Besar lah bawang ni. Tak nak yang kecil-kecil. Okey. Kemudian 5 biji bawang ros. Bawang kecil. Ada orang panggil bawang ros. Tapi bawang lah, kalau akak bantai je lah. Yang kecil, yang besar sama je. Tapi bawang kecil ni rasa dia lain sikit. Kalau kita menumis-numis ni sedap bawang kecil ni, bawang ros. Okey. 2 inci halia. 2 inci lengkuas. Lengkuas macam biasa memang keras. 3 batang serai. Serai ni pun kita nak blender dia sekali. Pisau akak ni kecil, susah sikit lah nak buatnya. Panas ni serai pun nak membesar ni, waktu kecil-kecil serai ni kan. Kita baru lepas panas ni. Cuaca kita ni bulan-bulan sekarang ni pun panas lagi. Kecil serai kita. Jadilah buat rasa-rasa, buat bau-bau. Jangan lupa bawang putih 5 ulas. Ni bawang putih 5 ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sekawan.
Masukkan 4 sekawan. Daun kari. Kacau. Bahan kisar yang tadi kita kisar tadi. Bawang putih, halia, serai, lengkuas. Dan apa lengkuas? Ginger. Apa dia ginger? Halia. Okey, biar sampai pecah minyak, bau sedap. Kita masukkan serbuk kari adabi, ayam ataupun daging. Bismillah. Okey, kemudian kita masukkan cili giling. Kalau sudu kita kecil ni kita masuk banyak sikit. Kalau sudu besar, tadi dah 3, 4, 5. Okey, cukuplah 5. Okey, kita masak sampai dia pecah minyak. Okey, kemudian kita masukkan gula gerek. Kemudian kita masukkan kerisik. Kerisik. Okey, kita tunggu dia sampai pecah minyak ya. Lambat sikit lah. Tak apa, kita tunggu sikit. Bila sampai betul-betul masak. Kalau tidak, tak best. Gula. Akan nak masuk gula 2 sudu saja. Tak nak masuk banyak-banyak. Kemudian kita masukkan garam. Okey, masukkan garam. 1,5 sidi sahaja garam. Kita jangan berani masuk banyak. Nanti kalau dah termasin, hayo, tak berguna. Okey, masukkan air perahan limau. Kalau kita ada nak bubuh asam jawa boleh, asam keping boleh. Masukkan kicap manis sedikit saja ya. Supaya nampak macam ada hitam-hitam sikit. Ini kira macam cantik dah lah. Kan? Kita masukkan sikit lagi. Okey. Dan last sekali, ayam wangge ala nasi ganja kita masukkan ayam yang telah digoreng. Ambil lah dia punya tu. Okey. Okey, ayam wangge kita ala nasi ganja telah pun siap. Selain daripada nasi ganja, kita juga boleh ayam ni juga, masakan ini juga boleh untuk nasi biryani, nasi minyak. Okey. Di hari raya nanti boleh cuba ayam wangge. Sedap. Yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.